Assalamualaikum cerita. Hari ni kita mari dekat ni kat kereta Gala. Gala Aceh sore. Anak buah polis sore. Api. Lah ni kita Gala ni pertama. Maksudnya setiap musim Nawak padi ni yakin Gala 2 kali. Bermakna satu kali Gala ni panggil putar, panggil balu. Bermakna dia akan tergelek ke rumput-rumput ni yang ada ni. Lepas tu lepas ni barulah dia akan Gala lagi sekali panggil balik. Bermakna hancur ke rumput-rumput. Selepas yang pertama ni bila rumput duduk dalam tanah dia akan jadi baja. Bermakna panggil baja kompos. Baja semula jadi, rumput tu hancur yang akan jadi bahan sumber baja lah. Jadi tanah tu makin segar. Mana lepas seminggu kita akan Gala lagi sekali untuk panggil Gala balik. Ni pertama ni panggil balu. Balu ya, dua panggil balu balik. Gitu. Biasa untuk musim padi ni tau, kita akan Gala ni, pakai Gala mesin ni 2 kali. Lepas kita siap mesin Gala tu, kita akan gunakan botak sama ke tanah. Lepas tu kita masuk air. Masuk air barulah kita tabur biji benih. Lepas kita tabur biji benih tu lah kita akan jaga padi lah. Kita bagi baja tubuh, kita bagi racun serangga. Maksudnya kita tersi bagi serangga halus tu ataupun binatang-binatang yang tak berkenaan tu mari serang padi kita. Itulah fungsi baju. Dia kata galon kereta hok merah ni dia slow sikit, dia tak ada speed. Kalau hok kuning tu dia memang kelajuan dia tinggi. Bermakna kata mungkinlah kalau satu hari tu mungkin 30 hektar boleh. Mungkin yang ni 2 hektar ni dalam masa kurang 10 minit. Sekejap lah. Ni lokasi ni orang panggil Gong Getah. Gong Getah bawah kawasan apa?